Nyokah gelanto puasa ya semayang sunat. Mong 10 rakaat. No tu. Dia baca tahu baca mi berkelan tahu. Baca mi. Nyan eju. Ya tak semayang na gebi palamnya na semayang gebi dosa. Kan lagi mubah. ولا أقوى على النار الجحيم. Bukan? Oh di betul masih ada puasa. Dia ada puasa betul. Mau kan ada puasa? Berat dah betul. Gimana sih? Yang sidang paripurna baba parle. Hai, pegang nak puasa je pegang betul. Mana biar cukup ni. Tapi dia pegang. Pegang. Putra lah thana nak puasa. Puasa ke? Betul. Betul tak boleh lain pulau. Bila? Pulau? Lagi jauh doktor kedai berapa ya? Dua macam. Jauh. Batuk dengan pilek. Jadi punya batuk dengan pilek hang lebih puasa. Ha? Getah oleh Allah Taala hang je puasa. Ayo. Man. Pakai baju buah. Anak ke puasa pakai baju ke baju. Ada hendak. Ha, cok. Ha, kami kekah nabu. Panai bu. Goi puasa dum puhom. Kehana puhom. Goi puasa di ka bukan nak puasa. Kami baru nak puasa. Ana di. Cingal le. Buru kami. Nak puasa. Ana di. Orame ada reo. Pak udah reo ngau rame. Pak udah reo rame. Minggu baru udah reo ngai mecut. Hai jupo. Ura minggu udah reo. Kan ura rame. Nak apa tha rame hana ka? Ha. Nyokah gelanto puasa ya semayang sunat. Mong 10 rakaat. Ya dia semayang. Tu semayang ino semayang ai. Ino ke ika biar semayang. Mong 10 rakaat. Mia hana troi mong 10 rakaat ku cukup. Ika puasa dikah katan ke puasa. Ha ka we ke dia bakulah ju. Waalaikumsalam. Ya, je Bang Amri, Bang Army insya-Allah. Ya, pintu terbuka pintu dah ya. Cik tengok toto yang nak puasa. Gula. Kamu ada puasa hari ini? Ana puasa. Ana puasa le kau. Ana mi baju. Payang baju mi, baju mi. Nang baju mi. Berai nang baju mi. Nak apa je mi? Ana. Kan nak puasa? Ana. Kapalo. Ambil rakaat semaya. Ya itu dia. Kapalo. Kau belum nak puasa? Ana Hana Aziz. tua ko hana udah. Tua bu. Bukan ana baju tahu. Kali kepegang. Kali kepegang dia tunggu. Hana. Ya ke? Anak ke puasa Aziz. Aku yuhoi no mendung sang. Ana purong ko mayang. Ira ke? Ira kan Aziz. Aku yuhoi no yang ke ubat dah ke baju buah anak ke puasa. Ana ko ni gambar le bohai ba dia. Je. Ha? Nong ki baju nong. Belum kalau. Ha. Tengok baju busau. Budak sawah mentang nak tengok tu. Wah ya. Kijak bawah tu jak teman tu nak memperangat. Kajak ju. Kalau you jak ju. Tapi dong jino ko ni jut apa? Abang hanya dah ni no bak pungut-pungut long. Mari ni le jino. Hanya ni leng ku belo ji. Tengok biar le jut ni no puasa. Buno ji. Boh put dah ni. Dekat lo Ramadan, dekat lo sebab. Ana depu puno tu.
Dia baca butawa baca mi beklam sabo. Baca mi. Nyan eju. Butawa ka tepu baju. Ha? Butawa ka tepu. Ana baca butawa kuno baca si mi singa sama kadua dua ni. Ki bajara kan hiup puasa kedua kan ni. Baca ju we. Jak ju dah. Mau pelur rakaat Jak ade bulu Jak ju. Kau. Jak ju. Oh dia berarti kan apa pasal Di banjara kajak ju we. Hana puasa ino, hana ni ino haji. Ka pengelung wak ka. Jak ju ni. Deh. Kajak biar ino. Pegah tu. Kajak ju we hai. Tiba. Ambo jak ju apa kapcut. Jak gede be pasal tu. Kapu. Nak puasa. Kuala legale. Terus lekan nak pasal tanya macam nak pasal. Ilung anak aku deh. Anak udah tahu lah. Nabi. Ya juga deh. Nak apa sah? Anak apa sah? Hah? Oh. Fi ukubati tarikis salat. Tarikis salat. Bermula bab yang pertama pada menyatakan siksa orang yang meninggalkan sembahyang. Ya. Jadi bab yang kedua gepegah bab Buraya becu. Siksa orang yang tinggal sembahyang. Kibantik tahu. Firman Allah Taala juga kalau Allah Taala wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, nyampu ah. Ayat nah. Ayat nah. Kalau kefirman Allah dan dirikan oleh ketayo akan sembahyang dan berikan olehmu akan zakat, akan demikian itu agama yang sebenarnya. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gepegah Allah dan gayu pedang oleh ketayo akan sembahyang dan tapi jaket ku orang yang pengen yang ana mampu akan demikian agama yang sebut tadi kali sabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula sembahyang itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan maka saya mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan dia maka Pak no. Terasa-rasa iya. Yang mana? Lu halam pom. serasa-rasa ia meruntuhkan agama. Jadi bermula sembahyang. Betul yang terasa-rasa. Betul. Betul yang elok nampom. Sembahyang itu tiang agama. Sawa yang gepedang agama maka mendirikan agama, dan sawa yang meninggalkannya maka meninggalkan dia. Rasa dia menunjukkan agama.
Nya, mesti surah je le. Surah le bek le panjang. Nya biar surah kita be o ku lan sau surah. Ha, kiban. Surah ju masalah sembahyang ke bam yo sembahyang dah tinggal ke bam yo. Dah ten sembahyang ke bam yo tak boleh tekut. Yang benar yang aku pegang. Mesti teo tak semayang nak beri pahala semayangan boleh wajib bersunat. Sembahyang. Ha. Kiban le wajib bersunat. Semayang ke wajib. Wajib sembahyang. Menya Betul. tak semayang nak beri pahala nya nak semayang beri dosa. Kan lagi mubah. Menya tak buat anak beri pahala anak buat anak beri dosa. Mesti mia tahu anak tahu pedan dia kemal lagi rumah anak tembok mia anak tembok rumah red nanti. Mak mesti rumah menyoh nak tembok rumah kadang nak temeh tok. Harut. Nak bawa pun met tembok. Nyaho. Berarti rumah anak temeh. Ke rumah anak tembok rumah anak temeh ka betul. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimi wal munafiqi illa tarkus salati fa in tarakaha jahidil liwujubiha kana kafiran. Kibang pegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada berbeda Islam dan munafik melainkan orang yang meninggalkan sembahyang dan jika tinggalkan padahal ingkar akan wajibnya adalah orang itu kafir. Naudzubillah minha. Kibang pegah. Citurah le tanya. Pegah li Rasulullah. Pegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hana beda orang Islam dengan orang munafik. Melainkan orang yang tinggal sembayangan. Jadi surah je bang. Surah je buat le ka awaknya metapu wan juga i. Hana beda orang Islam dengan orang munafik. Melainkan orang yang meninggalkan sembayangan. Beda orang Islam dengan orang munafik. Gara-gara tinggal sembayang. Mesti orang Islam hana sembayang yang berarti nafinya. Hana sembayang. Orang nafik tak hana sembayang. Dia orang Islam hana sembayang berarti kahir dan nafinya. Hi ngan thaman na beda. Ayang kapdoy sama hi. Kau tu berarti tama surah dua. Alanya masalah apa rasanya? Mesti contoh je. Contoh ke bam tu. Contoh masalah orang munafik. Kiban saya. Hana pat beda orang munafik dengan orang hana sembahyang. Kiban contoh je betul. Walau ni dengan aku serah, maji lo punah handir aku. Kahana pu nyan kabuto ro ni ba ya ni tengok lebih banyak lam yang dengan surah ka ya ka jadi surah masalah kli masalah kli na masalah kli lam daya Ada belum? Baik lagi ada kubuluh dum to je ada nama kli lam daya Dok nak di lampion dan klik. Lampion dan kli cinu surah le surah kli iban Tani. Le cukup ini. nah surah kli Dari pintu dah ada dia. Rantang ada apa tu? Hana ran ko ina. Para ke ngera. Pana atas boci masuk kan
Tanya tak klik lah daya. Bandro. Gimana hukum kliknya? Bupanyang surah baik pana bumi pom. Gimana? Aku mam bergegas untuk naik ho. Naik balai pengajian. Okey. Aje ni surah le, surah klik le bayo ni. Ni dah yang malu. Ya. Mesti tina seroro urung ke? Truk JO dari PD. Ke? Ni dengar buka ke orang kena doa surah. Urusan dia truk juga yang anak ubur mentang, ke? Kejap ulam dah sedih. Ni dengar lo bila. Kat yang truk pu kampung le dia. Jo pokok dia dah kemala ke? Jo dia. Poker je mesti gak yang klik sampai dia. Ada tengok kampung poker karena gak kawin bing ni nak bing kemala. Buat kawin ke, buat kawin baca. Pu je. Nyu tak klik. Hai, tak klik dia better tak klik malah cari lega. Tu mah. Mami ada klik malah tu, mi ada klik dia berat ada klik, dia tak klik berat klik ke kau. Tak tahu lembut ada mang, dia nak orang nak mau dan tengแบบว่าtengok kampung, kau dengar nak orang. Mai pu malah tu. Oh, mi dah pegah tengok kampung, mesti tanya pakai klik ke bandan tu. Ada hananya ide nama kau kubio ngan lah kan lagi. Oh, berarti alasan ide nama kau kubio ataupun ide nama tipan bete. Tanya pajam tipan bete. Ya dan meriun. Ada lagi ana ko. Hananya aku mau aku becek aku boleh. Oh. Ada aku mau. Emang beres sudah. Man tegeli kadang tu. Tipak bete hana bekas hana sapu-sapu. Dia tanya pu barom tipak pakai delat tak klik orang yang ke ban mah. Barom nak tengok ni klik. Betul klik. Barom aku betul le tawa hang tu je klik malah aku. Berarti klik. Klik orang sebut nakah dia nak namle. Oh, kau tu ya. Ya, turang mana. Berarti menyom tipak betul aja dah klik le yang nak urang ha. Dia ada press tengok mek malah tu. Tengok dah klik sudah tu. Benang you dah klik. Ji cara klik lah betul. Tidak tahu Mek tu tu. Era ni buklan nak klik. Lam na malah. Papa dik nak klik lah. Boleh malah nak klik. Li nak klik baju betul je. Mana baju betul? Makai pancaran puasa. Puasa tau? Cuba ni puasa haji le. Jangan puasa dengan orang. Telung karena Allah Taala. Mesti ni dengan bahasa Arab. Nawat tu sama kadang. Nawai tu sama gading. Nawai tu sama gading. Yang bahasa Arab mana tu? Si bahasa Aceh ya. Saja lum puasa sunat tengah uro ju. Oh, bahasa mana? Biar dah kun puasa sunat ji, tapi tak puasa sunat. Ban. Hukum klik pula. Hukum klik lan dia. Kom klik lah dia. Man itu sama ni ada klik. Ni ada klik itu sama. Hai, kibahan dosa ada klik dalam kewo.
taklik landaya talakewa tu telaga punya landaya haid adu taklik talakewa nyan da cha tu hom se taklik giu buat hang gebi tewan dia nyan bero taklik Berarti punya tak tapi bet talakewa da cha tu berarti punya tak mesti tanya dalam ke bu taklit mesti dalam ke bu dah gebi bu le tungku takli ya berarti hana dosa ada ke nya ana da cha tapi tanya dalam ke bu ya ka betul ya